What's up guys, so hari ni kita nak buat menu sahur yang sangat senang, iaitu nasi goreng Pattaya. Cara dia, korang tumis 1 biji bawang merah dengan 2 ulas bawang putih, dan dia masukkan isi ayam. Lepas tu tambahkan cili padi dalam 2-3 biji macam tu. Lepas tu korang tumis kejap, and then kita akan masukkan sayur frozen. Kalau tak suka jangan letak. Lepas tu kita letakkan nasi putih, and then kita akan gunakan perencah nasi goreng Seri Aji. Yang ni ada banyak flavor, ada yang nasi goreng ayam, ada kampung, ada ikan bilis. Tapi yang kita guna hari ni nasi goreng Cina. So sepaket perencah nasi goreng Seri Aji ni boleh guna untuk dalam 500 gram nasi, lebih kurang macam tu. Banyak, boleh makan 4-5 orang. Yang senang, tak payah tambah garam, seasoning semua dah komplit. Korang goreng sekejap dah siap nasi goreng. Tapi nasi goreng tu sabar, bawa keluar dulu, sebab kita nak buat yang Pattaya version ni. So kita kena ada telur. So korang pecahkan 2 biji telur, letak dalam kuali panas ni. Lepas tu pusing lah kuali tu, pusing sabar telur tu dah rata. Lepas tu korang masukkan balik nasi goreng tu dekat tengah. Ini kita boleh lipat. So lipat kiri, lipat kanan, lipat bawah, lipat atas. Lepas tu letakkan pinggan, bolehlah flip. Lepas tu siap lah. Cantik rupa kejadian dia tu. Lepas tu biasa orang akan letak dengan timun. Lepas tu bolehlah letak sos cili ke atas, macam ala-ala kedai Tommy Lepas tu bolehlah makan panas-panas ni. Aku nak kata untuk menu sahur pun, nak buat untuk buka puasa pun boleh juga sebenarnya. Makan panas-panas memang sedap. Rasa dia dah cukup balance. Kita dapat nasi goreng yang penuh dengan flavor dia, tak payah tambah garam apa semua. Campur dengan telur dan chili sauce tu memang perfect untuk buat sahur. Okay, nanti korang boleh try. Selamat mencuba.